Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, aku masih lagi nak menyambung video yang sebelum ni lah, iaitu kenapa aku masih teruskan walaupun belum nampak hasil. Dalam video ini, aku bercerita pasal perasaan milih hidup tak tentu arah. Bila bangun pagi, tanpa jawapan yang kemas. Hari ini aku sambung cerita itu. Bukan sebab aku dah cuba berjalan, tapi sebab aku masih berjalan walaupun perlahan. Ada hari aku tanya diri sendiri, kenapa aku masih buat semua ini? Kalau hasilnya belum ada, kenapa aku masih buat affiliate? Aku masih buat konten, masih menulis, sedangkan aku sendiri tak pasti ke mana arahnya. Soalan itu datang sekali. Soalan itu bukanlah datang sekali, tetapi berkali-kali. Dia datang berulang kali, terutama bila sunyi. Jawapan paling jujur aku cuma satu saja. Kalau aku berhenti terus, aku rasa hidup aku akan menjadi lebih kosong. Bila aku buat sesuatu walaupun kecil, walaupun tak nampak hasil lagi, aku masih rasa diri aku ni sedang hidup. Dan buat masa ini, rasa masih hidup itu penting. Tidaklah aku menjadikan aku overthinking lah. Bila aku ada kerja kan, aku buat affiliate bukan sebab aku yakin aku berjaya. Aku buat sebab itu yang paling dekat dengan realiti aku sekarang. Tak perlu modal besar, tak perlu kedai, tak perlu pura-pura menjadi orang lain. Cuma kongsi barang yang aku guna dan cerita dengan jujur. Ada hari aku upload, tak ada satu penjualan. Dan masa tu aku sedar yang sakit bukan kegagalan, tapi harapan yang kita letak terlalu tinggi. Barang yang aku review, ada yang aku dapat free sample, aku guna, aku tengok sendiri. Kalau barang tu tak sesuai, aku akan cakap tak sesuai. Sebab orang yang tengok video ni mungkin orang hidup sederhana lah. Dan aku tak sanggup buat orang silap beli sebab aku. Dalam masa yang sama, aku sudah siapkan buku pertama aku. Bukan sebab aku rasa aku hebat menulis. Aku menulis sebab bila aku tulis, kepala aku jadi tenang. Menulis buat aku rasa aku sedang susun hidup aku sendiri, satu perenggan demi satu. Dulu aku fikir bertahan itu lemah. Sekarang aku faham bertahan masa hidup berat perlukan lebih kekuatan daripada bangkit masa hidup senang. Kalau hari ini aku cuma buat sedikit, itu bukan kegagalan, itu kemampuan aku hari ini. Kalau kau tengok video ni dan kau rasa hidup kau perlahan, dan aku nak kau tahu satu benda, kau tak rosak pun, kau tak gagal pun, kau tak lambat pun, kau cuma sedang melalui bahagian yang orang lain tak nampak. Jadi ini sebahagian daripada hidup aku, siri hidup aku. Dan kalau cerita ini buat kau rasa ditemani, tolong like dan subscribe sebagai tanda sokongan. Aku buat siri ni perlahan-lahan. Kalau kau nak ikut perjalanan ni, kita jalan sama-sama. Aku tak tahu bila semua ini akan jadi sesuatu, tapi hari ini aku masih buat, dan buat masa ini, itu pun dah cukup. Itu saja untuk hari ini. The next video is coming. Doakan aku berjaya menulis buku. Sekurang-kurangnya satu untuk tahun ini. Sebenarnya ialah diriku belajar pun ada pendidikan. Sekurangnya adalah satu buku walaupun tak ada kerja. Adalah satu buku yang perlu saya keluarkan pada tahun ini sebagai menghargai CJ yang saya pernah dapat.
Thank you kepada pendengar. Like dan subscribe, tanda anda menyokong, memberi support kepada saya.